Kereta lama korang seperti RX-7 tak boleh cek angin. So korang kena ada TPMS sensor, sangat penting untuk cek tayar angin korang. Mai saya ajak korang macam mana nak pakai. Tire pressure monitoring system. Dalam ada semua barang yang dia akan bagi. Seperti dia punya ini solar display. Letak dalam kereta sahaja. Tengok once dia kena cahaya matahari, dia sini sudah ada display keluar. Sini ada mode button, lorang boleh tekan Fahrenheit atau Celsius, PSI ataupun bar ini macam. Ini 4 biji dia ada tulis rear right, front left, front right, rear left. Dia ada bagi ini safety nut bagi lorang kunci seperti ini macam. Lepas tu kuncikan ini sensor dekat sini saja. Nak dekat dalam tu korang lockkan, bagi dia ketat dengan memakai spana ini. User manual ini banyak orang dia tak bagi tahu dalam TikTok. Ini kita buang. Dia punya user manual memang ajak korang sampah punya barang. Dia punya number dekat sini. Kalau aku ambil keluar, dia dah ada bunyi dah dekat front left. So kalau korang nak cancel, korang just tekan saja button apa-apa. Atas ada 3 button, mode button, left right button. Sini korang boleh buka juga. Banyak orang dia tak ajak. Dalam sini dia pakai bateri yang macam ni. Tapi bateri tu dia susah nak habis lah. Dia boleh tahan banyak tahun. Sini dia ada satu o-ring. So korang kunci balik. Kuncikan ketat. Sini dia off, tekan lama-lama. Okey, dia off. Korang tekan lama-lama, dia akan on. So banyak orang dia tak tahu akses. Dia beli lepas tu dia malfunction sebab korang tak calibrate baik-baik. Sini korang tekan 1 2 3 4 5 6 7 ataupun 8. Okey, dia macam ni. Display dia macam ni. Sini dia kosong dah. Banyak orang dia tak tahu macam mana nak buat. So ini adalah recalibrate. Macam example, nak tu korang tak pasang kan? 4 biji tak pasang kan? Sebab display dia tak keluar. So korang pun pening. So korang tekan 7 kali, masuk ke setting ni. Masa dia tengah blinking, tube tu korang pusing. Lagi sekejap, sini dia akan naik. Lepas dia dah naik, lepas tu korang tekan next. Lepas tu korang pasang dekat sebelah sana pula. Lepas tu next, korang pasang dekat sebelah mana? Belakang. Macam ni. Lepas tu korang tekan mode button. Macam ni. So dia akan still macam ni. Korang nak keluar, korang tekan lama-lama. Yang ni masa dia tengah blinking, bermaksudnya dia dah fungsi lah, nampak tak? So sekarang ini dia belum beep lagi. Actually dia punya bar tak cukup. Itu pasal aku kena pump angin lagi. So dia akan bagi tahu. Tengok dia dah bunyi dah. Angin dah tak cukup dah, nampak tak? Korang tekan sekali macam ni. Yang dekat sini dia punya suhu, yang dekat sini tayar kurang. Okey, siap. Okey, korang tengok sekarang aku belum pasang. Dia kosong kan. Ni semua 20 lebih kan. Sekarang ni aku pasang ni. Okey, korang tengok. Nanti sekejap. 35. Accurate. So dia dah tak blinking dah. Yang ni semua korang kena pump. So gang, yang ini korang just letak double side tape. Tak perlu sambung apa-apa. Letak dalam dashboard. Kereta apa pun boleh pakai. TPMS sensor. Barang yang murah macam ini memang berfungsi bagi korang. Tak kisahlah kereta lama ke kereta baru. Macam ini pun kereta baru tak ada TPMS sensor. Vilfire pun tak ada TPMS sensor. Bukan saja kereta lama, kereta baru pun tak ada TPMS sensor. So korang memang perlukan barang ini untuk cek tayar angin korang.